Adakah kamu sebenarnya dilahirkan di bawah unsur air? Kepercayaan Timur percaya, setiap manusia membawa tenaga alam mengikut tahun lahir. Tapi persoalannya, ini fakta atau sekadar mitos. Dalam falsafah Timur, terutamanya sistem Wuxing, terdapat 5 tenaga utama: kayu, api, tanah, logam, dan air. Tenaga air melambangkan kebijaksanaan, keanjalan, intuisi, dan aliran kehidupan. Ia seperti air tidak melawan halangan, tetapi mencari jalan. Kepercayaan tradisional menyebut bahawa jika kamu lahir pada tahun tertentu dalam kitaran 12 haiwan, kamu mungkin membawa tenaga air sebagai tenaga dominan. Tahun yang berada di bawah elemen air biasanya berakhir dengan digit 2 atau 3. Contohnya, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013, 2022, 2023. Orang bertenaga air sering digambarkan sebagai berpikir jauh dan strategik, sensitif terhadap persekitaran dan emosi orang lain, fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, lebih suka memerhati sebelum bertindak, bijak membaca peluang tersembunyi, tenang di luar, mendalam di jiwa. Pemimpin senyap yang mempengaruhi melalui kefahaman, bukan paksaan. Tenaga mereka diibaratkan seperti air, nampak lembut, tetapi mampu mengukir batu jika diberi masa. Kalau kamu rasa tenaga ini hidup dalam diri kamu juga, tekan subscribe dan teruskan bersama Fast Fakta, tempat ilmu dan jiwa bertemu untuk mencari pencerahan.